والهادي وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ففهمناها سليمان وكلا آتينا علما وحكما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن الطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أكرمنا بالفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل بحق محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jadi sambung balik perbincangan kita kitab Kashful Ghummah, di mana muka surat 47. Maka jika kata orang yang berkata, maka jika kata, makna maka jika bertanya oleh orang yang bertanya. Mana kalau ada orang tanya, betapa dikatakan oleh dua malaikat, yakni ditanya sekalian orang yang mati pada sekalian di muka bumi pada waktu yang satu, yakni macam mana bertanya oleh dua malaikat akan sekalian orang yang mati. Dua malaikat nak tanya banyak orang yang mati di dalam dunia ni. Di Malaysia mati, Thailand mati, Singapura mati, Brunei mati, Sabah Sarawak mati, contoh Indonesia mati. Banyak orang mati. Tapi dua malaikat ni dia nak tanya macam mana? Kalau ada orang tanya. Nah, padahal nak tanya pada masa yang sama. Kalau masa lain-lain tak apalah. Ini masa yang sama. Tu. Di sana ke bumi pukul 1, sini ke bumi pukul 1. Jadi banyak. Jadi belagalah kalau kita kata. Kan? Tu. Macam mana malaikat nak tanya ni? Tu. Jawab maknanya dijawab bahawasa Allah Ta'ala menjadikan tubuh keduanya, kedua malaikat tadi besar seumpama jismun malikil maut. Maknanya malaikat munkar dan nakir ni, dia akan soal orang yang mati di dalam kubur. Jadi macam mana dia nak tanya orang ramai meninggal? Jadi kata musannaf, jawabnya, mana ulama jawab bahawa Allah Ta'ala menjadikan tubuh keduanya, kedua malaikat munkar dan nakir ni besar. Besar tu seumpama jismun malikil maut, seumpama tubuh ataupun jisim malikil maut. Kan malaikat maut ni besar. Maknanya seperti mana besarnya malikil maut ni, dia nak ambil nyawa siapa, seperti mana kita berhadapan dengan hidangan di dalam talam. Maknanya satu dunia manusia seolah-olah duduk dalam talam tu lah. Jadi macam kita nak makan, kita berhadapan dengan makanan tadi dalam talam. Jadi kita nak jepuk hak mana, nak ambil, nak capai yang mana, kita boleh capai. Jadi hidangan tadi kecil saja untuk kita, boleh capai, nak capai yang mana. Begitulah juga Allah Ta'ala jadikan malikil maut besarnya, dia nak ambil nyawa siapa, dia boleh ambil. Tu. Jadi Allah Ta'ala jadikan
Nah, munkar dan nakir pun besar seperti mana tubuh malikil maut. Tu. Bila macam tu, maka jadilah dunia sekaliannya antara dua tangannya. Jadi bila dah malaikat munkar nakir ni besar, dia nak soal orang yang mati yang ramai tadi. Jadi dunia tadi ni kecil ya. Dia jadi besar, dunia kecil. Jadi dunia ni sekaliannya antara dua tangannya. Maknanya duduk depan dia. Seolah-olah duduk depan dia. Dia nak soal hak mana? Kecil saja. Bila dia tanya, semua orang hak mati tadi pakat dengar habis. Tu. Dia tanya sekali, semua pakat dengar habis. Tu. Seperti bijana tempat makan. Daripadanya seumpama bandingannya yang kata, sekaliannya tadi ni sekalian orang mati tu. Ada antara dua tangannya, yakni di hadapan dia. Sekalian orang mati ni di hadapan dia. Bandingan dia seperti bijana tempat makan. Daripada dua malaikat tadi. Jadi malaikat dia tak makan, tapi bandingan nak cerita kata orang yang mati duduk dalam dunia ni kecil, ibarat kata seperti bekas makanan di hadapan dia. Malaikat tak makan, saat lagi duduk silat faham pula. Kok mana kita ni duduk cerita malaikat makan? Tak, dia tak cerita malaikat makan pun. Dia nak buat perbandingan kecilnya dunia, besarnya malaikat muka nakir ini, ibaratnya seperti mana bijana bekas makanan tu ada di hadapan dia. Boleh faham? Tu nak cerita kata besarnya malaikat muka nakir ni macam mana malikil maut juga Allah Ta'ala jadikan. Jadi bila bijana seolah-olah seperti mana bijana bekas makanan di hadapan dia, jadi bila dia tanya mudah. Semua hak mana mati dengar. Dia tanya marabbuka, hak mana mati waktu tu, semua pakat dengar. Tugas dia duk tanya. Saat lagi masa ni pula dia tanya pula. Tu. Baik. Maka apabila berkata kedua malikil maut ni dengan satu perkataan, makna dia tanya satu persoalan. Bila dia tanya satu soalan, sampailah kepada tiap-tiap seorang daripada orang yang mati pada segala negeri. Jadi suara dia tu sampailah kepada orang mati pada tiap-tiap segala negeri tadi. Tu makna waktu ni yang sama. Sampailah suara tu kepada orang tu. Saat lagi orang lain pula tanya sekali. Kerja dia duk tanya, kerja dia soal. Kerja dia duk soal tu. Tu. Jadi bila macam tu, maka jadilah perkataan yang dikhitabkan baginya, maka jadilah perkataan yakni soalan yang dikhitabkan baginya, yang dicakapkan, yang disoalkan oleh malaikat baginya, bagi orang yang mati tadi ni, daripada orang yang disiksa dan orang yang diberi nikmat. Tu. Jadi malaikat tanya. Bila malaikat tanya, tak boleh jawab, kena siksa. Bila malaikat tanya, boleh jawab, dapat nikmat. Persoalan-persoalan dia tadi ni dikhitabkan, makna dicakapkan baginya, bagi seorang yang mati tu, daripada orang yang disiksa dan orang yang diberi nikmat. Tu maknanya malaikat tanya, kalau dia dapat kalau dia tak boleh jawab, kena siksa. Kalau dia boleh jawab, dapat nikmat. Tu bila orang tanya macam mana malaikat muka nakir duk soal orang, padahal orang mati ramai banyak, dan kadang nak tanya kan. Kadang-kadang orang dia mikir sampai tahap tu.
Orang ni bila cerdik pandai, dia fikir macam-macam sampai dia jadi bodoh. Kan? Asal cerdik pandai, tapi bila dia fikir-fikir, dia tanya soalan pelik-pelik, sampai dia tu nampak kata jadi bodoh. Tu. Tapi kena jawab lah, dah tanya. Kan? Baik. Jadi soalan daripada malaikat tadi ni, persoalan, pertanyaan tu, maka dimasukkan pada telinga tiap-tiap seorang daripada demikian perkataan barang yang munasabah halnya, tu daripada lemah lembut dan keras dan nikmat dan azab. Jadi Allah Ta'ala jadikan perkataan malaikat tadi ni masuk ke dalam telinga seorang yang mati ni. Tu maknanya tanya tadi ni barang yang munasabah, makna persoalan yang berpatutan. Halnya keadaan orang mati tadi ni. Tengoklah orang mati tu lagu mana. Kalau keadaan dia, halnya keadaan orang mati tu dia dalam keadaan orang beriman, orang yang bertakwa, orang yang taat, orang soleh, mana orang yang baik, orang yang dipandang rahmat oleh Allah. Tu. Jadi persoalan tadi daripada malaikat yang berpatutan, halnya daripada lemah lembut. Tu keadaannya, keadaan orang mati tu malaikat nak tanya tu, tengok kalau dia tu mukmin maka tanya dengan lemah lembut, orang soleh, orang takwa, orang yang taat kepada Allah, orang yang mati dia tu diredai oleh Allah, maka soalan yang dikeluarkan daripada malaikat tadi ni lemah lembut. Lemah lembut, tanya dengan baik, kan? Tu. Maka dan keras. Kalaulah keadaan orang mati tu orang yang derhaka, orang kufur, orang yang lawan perintah Allah dan Rasul, mana orang yang tak diredai oleh Allah kehidupan dia dan mati dia tu, Allah Ta'ala tanya, maka malaikat akan tanya dengan keras. Jadi Allah Ta'ala akan sampaikan perkataan malaikat, tanya dengan keras, tanya dengan garang tu, masuk dalam telinga orang-orang tadi. Seolah-olah macam ni lah kita duk beri pun ramai pengumuman pembesar suara, kan? Tu ramai ni. Naik kapal terbang Asia pun ada, nak naik kapal terbang Dubai pun ada, Emirates, nak naik Saudi Arabia pun ada. Jadi pengumuman tu, siapa-siapa yang nak naik Asia, bersiap sedia, tolong masuk ke pintu gate nombor bergiam-giam. Gate 12, J12 contoh, kan? Tu. Jadi hak tak masuk J12 tu lepas duduk situ. Jadi hak nak ambil faham, hak nak ambil reti ni orang hak lagu tu je. Lepas tu bukan kita lambat lagi. Jadi lagu tu lah seolah-olahnya. Tu. Ini pun macam tu lah. Maka malaikat dia tanya, benda hak berpatutan dengan keadaan orang tadi. Kalau orang tu taat, dia tanya lemah lembut. Kalau orang tu derhaka, dia tanya dengan keras. Tu. Dan nikmat, disebutkan segala nikmat, janji-janji nikmat, diceritakan, ditunjukkan kepada si mati tadi. Malaikat akan tunjukkan dia nikmat-nikmat dan azab. Begitulah. Tanya dengan keras tu azab, tanya dengan lemah lembut tu nikmat. Tu. Itulah. Jika orang tanya macam mana malaikat tanya, jawab dia macam tu. Bila orang tanya, malaikat nak tanya kita macam mana? Tu. Sedangkan kita ni ramai, mati serentak pula. Tu. Jadi ada di antara ulama jawabnya macam ni. Tu. Baik. Ada di antara ulama pula jawab, malaikat hak ketua dia tu muka nakir. Hak tu bos, ketua bagi malaikat nak soal orang dalam kubur tu. Adapun di bawah mereka ni tak terhingga lah. Jadi tak ada masalah, banyak tak terhingganya malaikat. Jadi
bila mati nak soal, tak ada masalah. Ketua dia tu muka nakir. Hak lain tu di bawah dia. Jadi hak yang lain inilah akan sampaikan persoalan pertanyaan daripada muka nakir ni. Ada di antara ulama yang mentakwil, yang menghuraikan jawab persoalan tadi tu macam tu. Tu. Kan malaikat ni Allah Ta'ala cipta tak terhingga banyaknya. Lebih banyak daripada daun, pokok-pokok kayu, pasir, di pantai. Bilang apa-apa pun malaikat lebih banyak lagi. Jadi tak heranlah. Tugas mereka tak ada satu pun yang cedera, tak ada satu pun yang cacat. Tu kerana masing-masing ambil bahagian semua. Adapun ketua yang nak, ketua dia pun muka nakir, nak soal orang tu, ketua dia muka nakir. Tu. Habis tu. Baik. Dan jika dikata orang, kalau orang tanya lagi, dikata makna ditanya orang. Betapa bertukar segala amal akan rupa orang yang elok dan orang jahat. Amalan yang kita buat ni, kalau amal tu amal soleh, diterima oleh Allah, amalan-amalan tu Tuhan terima, amalan-amalan tu Tuhan redha, maka amalan tadi tu akan bertukar menjadi wajah orang yang elok, rupa orang yang elok. Tu. Kita baca Quran dengan ikhlas, diterima oleh Allah, maka Quran tadi ni, pahala amalan tu akan bertukar menjadi rupa seorang laki-laki yang segak. Tu. Baik. Dan orang jahat, kalaulah sesuatu amalan yang kita buat tu, amalan tu buruk, amalan tu amalan yang Tuhan tak suka, amalan yang bercampur dengan riak, amalan yang bercampur dengan sum'ah, ujub dan sebagainya, amalan yang tidak ada keikhlasan, maka amalan tadi akan bertukar menjadi wajah yang buruk, rupa yang buruk. Macam mana? Amalan tentu nak pergi bertukar jadi wajah elok, tentu nak tukar pergi jadi wajah yang buruk. Jadi persoalan tu timbul. Tu. Baik. Jadi kata dia lagi, ke pasal apa? Tu. Macam mana? Bertukar segala amal akan rupa orang yang elok dan orang yang jahat tadi? Ilat dia, kerana bahawasanya arak pada dirinya, diri arak tadi ni. Tu. Arak ni dirinya pada diri arak ni, sifat lah, sifat makhluk lah. Arak ni maknanya sifat makhluk. Tu arak pun orang panggil, sifat makhluk orang panggil. Jadi bila sebut kata arak, boleh panggil sifat makhluk. Tu. Arak dalam istilah ilmu usuluddin, di sisi istilah mereka, arak tu mana sifat bagi makhluk. Bila sebut kata arak ni, tu. Kerana bahwasanya arak pada dirinya, diri arak tadi ni. La'alla sawak tu, tiada tu kena wak bulat tu. Berbaluk akan jauhar. Maknanya bila sebut kata arak ni, berbaluk, maknanya menumpang. Arak ni mesti dia tumpang akan jauhar. Jauhar ni dirim lah. Dirim ataupun jisim. Jauhar ni maknanya fizik. Benda-benda. Objek kita kata. Itulah jauhar. Arak ni sifat dia. Jadi sifat ni, tiada tu lah Allah sawak kena bulat. Mana boleh arak tak tumpang pada jauhar pula. Tu. Arak ni dia berbaluk, maknanya menumpang akan jauhar. Tu. Dan sanya, kata dia, telah datang pada hadis. Dan sanya telah datang pada hadis yang sahih, bahwasanya didatang mati pada hari kiamat. Maknanya mati nanti ni,
Maut tu yang kita sebut mautun tu, mati tu. Maut. Didatang mati pada hari kiamat seperti kibas yang amlah, seperti seekor kibas yang amlah, yang berbelang-belang. Amlah maknanya berbelang. Tak dulu kata masin pula tu. Kan faham malah garam kan. Ni amlah di sini maksudnya yang berbelang. Tu. Jadi nanti mati ni Allah Ta'ala zuhirkan mati ni apa dia mati? Mati ni dia satu jauhar. Mana dia satu jisim. Tu. Mati itu satu jisim. Nanti Allah Ta'ala perzuhirkan di akhirat nanti, mati itu Allah Ta'ala perzuhirkan beri jadi macam mana seekor kibah yang berbelang-belang. Malaikat heret dia, Jibril heret dia, heret kibah yang belang ni. Tu. Maka dihentikan atas sirat, heret sampai di sirat tu Jibril berhentikan dia. Kalau kita kata ditambak di situ, tambak dia di situ. Tu. Maka disembelih akan dia. Tu. Maka disembelih akan dia, akan kibah tadi ni. Baik. Jadi dalam hadis cerita mati ni nanti Allah Ta'ala menjelmakan, yang kita nak sebut mati tu ialah seekor kibah. Jadi seekor kibah tu dah diri mati. Tu. Jadi bila sembelih dia, mati tu tak wujud dah. Maknanya orang yang bangkit di akhirat nanti takkan mati dah. Pasal apa? Mati takkan kacau, mati takkan ganggu lagi dah. Mana Allah Ta'ala sudah lenyapkan diri mati itu. Boleh faham? Mana Allah Ta'ala sudah hapuskan diri mati itu. Tu. Jadi tak matilah kita. Dan Allah Ta'ala, malaikat Jibril, Allah Ta'ala perintah malaikat sembelihkan mati itu. Jadi mati itu dirupakan, dijelmakan seperti mana seekor kibah tadi. Tu. Habis itu. Jadi persoalan dia, tu. Dan mahal dan bermula tempat. Bahawa berbalut maut kibah. Dan bermula tempat itu, tempat nak bincangnya, mahal. Kalau kita muhal jadi mustahil pula. Dan bermula mahal, makna tempat perbincangan persoalan ini. Tu. Bahawa berbalut maut akan kibas. Jadi soalan di sini dia kata maut tu tumpang pada kibas. Jadi soalan dia macam tu. Padahal kita tak faham, kita tak memahami maut tu tumpang pada kibah dah. Pasal kibah itulah Allah Ta'ala perzuhirkan maut tu mazhar. Makna Allah Ta'ala memperzuhirkan maut itu ialah dijadikan seekor kibah. Dia bukan tumpang pada kibah dah. Jadi kalaulah kita faham kata maut itu tumpang pada kibah, jadi tak kena. Tu. Macam kita kata maut mati tu tumpang pada tubuh badan kita, tak kena. Sedangkan mati-mati tu satu jisim. Macam roh tu satu jisim, hidup satu jisim. Sifat, makna sifat hayah lah kita kata. Roh pun. Roh tu maknanya dia satu jisim. Jadi dia beredar, berada dalam tubuh badan kita. Tu. Jadi bila Allah Ta'ala ambil roh tadi, mati ya kita. Tu. Jadi tubuh badan kita satu jisim. Tu. Begitulah juga maut tadi. Bila dicabut saja, maka berlakulah maut di situ. Berlakulah mati. Jadi
Kata dia persoalannya, maut ini, mati ini, nah, duk ada tumpang pada tubuh badan. Macam mana amal tadi tu nak dirupakan kepada rupa yang elok ataupun jahat. Tu. Nah, sedangkan dia faham persoalannya, dia kata, nah, arak, nah, amal ni bahwasanya amal ni ialah satu arak, satu sifat. Nah, yang ada pada jauhar, makna yang ada pada diri seseorang. Dah dirimu lagu tu dah. Macam mana bila mu beramal, amal ni pula akan jadi berubah wajah dan sebagainya. Amal ni ada pada seseorang lah. Tu. Amal ni dia kata arak ni makna sifat. Jadi sifat ni mesti tumpang pada jauhar ataupun pada jirim, pada jisim. Nah, jadi bila sifat tu ada pada jirim, pada jisim, nah, maka macam mana sifat tadi nak berubah? Dia kata, maksud dia persoalan tu. Sedangkan kita sifat dia boleh berubah. Tidak untuk punya sifat lah. Sifat dia boleh hilang, dia boleh bercerai tanggal daripada jisim. Daripada jauhar. Jauhar dengan jisim tu hak tular lah. Lagi tak faham pula. Jadi arak ni mana sifat? Sifat dia ada, dia tumpang pada jisim, pada jirim tadi. Tapi arak ni dia boleh berubah. Dia boleh bercerai tanggal. Tu. Jadi kalau kita faham kata arak ni boleh berubah, boleh bercerai tanggal, boleh tambah, boleh kurang arak sifat tu, maka yang tu tak ada persoalan. Jadi sebab tu amal ni dia boleh bertukar. Boleh jadi wajah yang elok. Kalau pada orang yang buat amal baik, diri amal tu akan dijelmakan oleh Allah seperti wajah yang elok, wajah yang cantik. Tak ada masalah kalau kita faham macam tu. Yang dia faham, maknanya persoalan di sini seolah-olah arak tu ada pada jisim tu, makna arak tu duk lekat situ, tak pergi kok mana dah. Maknanya kalau lah faham macam tu, tak kena. Sedangkan arak-arak ni dia berubah. Bila kita faham kata arak ni dia boleh berubah, dia boleh bertambah, dia boleh berkurang, dia boleh hilang, dia boleh lenyap, maka sebab tu berubah dia jadi kepada yang wajah yang elok, ataupun berubah amal tadi kepada wajah yang buruk, tak ada masalah, boleh terima. Sebab arak. Tu. Habis tu. Jadi dia pergi kias macam mana kibah tadi, mati tadi. Seolah-olah mati ni maknanya dia ada pada tubuh badan. Bila dia ambil roh tadi ni, bila dia ambil, maka matilah orang tu. Maka berlakulah mati. Jadi seolah-olah mati tu satu zat. Mati ni pula satu zat ada di tubuh badan orang tu. Tu. Jadi sebab tu di akhirat nanti mati tadi ni Allah Ta'ala akan perzuhirkan. Allah Ta'ala akan perzuhir. Jadi sebab tu amal-amal kita ni dia boleh bertambah, boleh berkurang, boleh jadi baik, boleh jadi elok. Allah Ta'ala akan menjelmakan dia, mazharkan dia, menzuhirkan dia, menyatakan amal tadi ni. Tengoklah kalau dia berlaku baik, taat, ikhlas dan sebagainya, maka amalan dia tu Allah Ta'ala akan zuhirkan jadi yang baik, jadi yang elok wajah. Tapi kalaulah dia buat tu dengan penuh kemurkaan dan sebagainya, Tuhan tak redha amalan dia tadi ni, Allah Ta'ala akan rupakan, jelmakan rupa yang jahat, rupa yang keji. Tu. Baik. Kerana bahawasanya ia maut itu arak. Maut itu ialah arak, dia kata. Padahal kita faham maut ni bukan arak. Maut ni ialah satu zat. Satu zat maut ni. Bukan arak. Tu. Cuma tempat dia, diletakkan dia tu di dalam tubuh badan manusia. Bila ambil roh,
letak maut tu, maka matilah manusia. Jadi sebab tu di akhirat esok, Allah Ta'ala akan perzuhirkan maut tadi menjadi seekor kibah. Jadi kalaulah kita faham maut ni arak, maka tak bolehlah berlaku amal tadi nak berubah, nak berubah daripada amal sungguh pun orang panggil amal soleh, dia takkan zuhir dia jadi wajah yang baik, rupa yang baik. Macam kita kata seorang laki-laki rupa yang baik, tentulah dia takkan jadi lagu tu. Jadi sebab tu kita faham maut ini ialah satu zat yang Allah Ta'ala jadikan pada tubuh manusia bila manusia tu mati. Bila manusia tu hidup, makna roh, makna satu zat, yakni roh yang mana Allah Ta'ala letak dalam tubuh badan manusia. Tu. Jadi dia ada dalam tubuh badan manusia. Jadi bila Allah Ta'ala nak matikan, maka Allah Ta'ala ambilkan roh, letakkan maut tu. Jadi maut ini ialah satu zat. Dia bukan arak. Kalau faham satu arak, maka amalan kita buat tadi ni, dia takkan berubah jadi elok, kan? Dia takkan berubah jadi tak elok, dia takkan berubah. Jadi sebab itulah kita faham kata maut ini satu zat. Bila Allah Ta'ala ambil roh, maka Allah Ta'ala letakkan maut. Kenapa? Kerana hadis menceritakan nanti di akhirat Allah Ta'ala akan memperzuhirkan maut itu seperti mana seekor kibah. Bukan maut itu ada pada kibah tu dah, diri kibah tu dah maut. Kalau kita faham macam tu, tak ada masalah. Sesuatu amal yang Allah Ta'ala nak perzuhirkan kepada sesuatu amal yang Allah Ta'ala nak zuhir, sama ada zuhir itu jadi rupa yang baik, rupa yang elok, wajah yang baik, wajah yang elok, jadi tak ada masalah. Kalau kita faham macam tu. Jadi kalau tak faham macam tu, yang dia duduk persoal tu, tu habis dekat tu. Faham, tak faham sulah. Kan? Habis kat tu. Dan soalnya makna bahwasanya Allah menjadikan seorang dinamakan maut. Tu hak ni dia nak tolong kita klik ni. Maknanya Allah Ta'ala jadikan seseorang itu, makna sesuatu itu dinamakan maut. Maknanya tadi Allah Ta'ala jadikan kibah tadi itulah maut. Tu. Maka sembelih antara syurga dan neraka. Maka sembelih. Jadi disembelihkan antara syurga dan neraka. Bawa ke sirat. Tu. Antara nak lepas daripada neraka dan nak masuk syurga, sembelih situ. Kenapa? Kerana lepas pada tu tak mati dah manusia. Kan? Hak duduk dalam neraka pun tak mati, duduk dalam syurga pun tak mati. Pasal apa? Maut sudah Allah Ta'ala musnahkan. Tu. Habis tu. Soalan dia pun pening lah kan. Dia tanya pasal apa amalan-amalan, sesuatu amal ni boleh rupa jadi amal muka yang baik, muka yang jahat. Tu. Asal soalnya duduk di situ. Kan? Rupa yang elok, rupa yang jahat. Tu. Dia tahu bahwasanya arak ni pada dirinya, diri arak ini berbalut akan jauhar. Sedangkan arak ni dia tumpang pada jirim, pada jisim. Arak sifat manusia lah. Macam putih ada pada kapas. Tu. Ya, putih tu ada pada kapas. Tapi putih ni bila dia asing daripada kapas, boleh tak? Boleh. Dia tak mesti ada pada kapas. Putih boleh ada pada kain, ada pada ni. Jadi seolah-olah bagi dia dah arak tadi ni dia dah tumpah akan jauhar. Jadi maknanya mati tu amalan tu dah ada pada seseorang. Dah ada amalan tu pada seseorang. Nak berubah apa lagi rupa? Maksud soalan dia di situ. Bagi dia, kalau persoalan dia di sini,
Amalan tu dia tak ubah lah jadi muka baik muka jahat. Mana pakai tulis amalan baik amalan jahat sudah duk menjelma jadi rupa-rupa apa lagi dah. Seolah-olah macam tu punya persoalan dia. Jadi dia tanya, dia pula hurai dekat kita. Tu. Jadi nak cerita kata, bila sebut kata arak ni, dia memang tumpang pada jirim, pada jisim ataupun pada jauhar. Tapi arak ni boleh tak bercerai tangga? Boleh. Tu. Kalau arak boleh bercerai tangga, tak ada masalah apa. Begitu juga amalan yang manusia buat. Amal tu, dia boleh bercerai tangga daripada manusia. Lalu Allah Ta'ala jadikan dia rupa yang elok. Bukan mesti dah rupa dia lagu tu, amal dia pun turut rupa dia. Tak mesti lagu tu. Boleh faham tak? Itu persoalan dia. Dia. Oh, azan tak? Azan. Saya tak boleh dijumpa azan. Tak apa. Saya terlupa. Azan. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله حول ولا لا حول لا حول الله أكبر. لا إله إلا الله اللهم رب هذا إنك لا تغفر بها. Baik. Jadi bandingan dia amalan manusia tadi. Amalan tu bukanlah kena kepada diri manusia. Dia amal-amal ni perbuatan. Jadi ibaratnya seperti mana Allah Ta'ala jadikan mati tadi ni seperti mana seekor kibah. Tu. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala boleh menjadikan amal itu seperti mana seorang yang segak ataupun seorang yang huduk, yang buruk rupa dia. Tu. Jadi amal tu dia bukanlah arab yang hanya ada pada diri manusia. Mana Allah Ta'ala boleh menjadikan amal tadi ni seperti mana satu zat yang lain, seperti mana maut yang Allah Ta'ala jadikan seekor kibah. Itulah bandingan dia. Habis. Kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala, dan beginilah tiap-tiap barang, tiap-tiap masalah yang datang pada bicara ini, yang datang daripada bahasan ini,
Mana? Daripada segala perkara yang tiada dapat akan dia oleh ukul, oleh akalan manusia. Kalaulah benda tu benda yang tak boleh dicapai oleh pemikiran manusia, kata Imam Qurtubi kata, iaitu ditakwilkan, iaitu perkara tadi tu hendaklah ditakwilkan, hendaklah dihurai, diterangkan. Tu. Jadi kalau benda tu nak fikir tak lepas lagi, maka hendak dihuraikan. Macam tadilah, kalau tanya, bolehkah Allah Ta'ala jadikan amalan tu zuhir, wajah lelaki yang elok, wajah lelaki yang buruk, wajah yang buruk, wajah yang elok. Tu. Sedangkan kita faham kata arak ni dia mesti ada pada jauhar. Arak ni dia tak boleh berpisah. Kalau dia berpisah dia binasa. Tu. Yang kata amal manusia tadi ni, amal ni takkan dicabut amal tu buat sesuatu zat pula, buat suatu rupa. Jadi satu persoalan yang pening bagi orang nak jawab. Ulama mudahlah kita ni kalau tanya kita tak tahu, mereka setelah dihurai oleh ulama baru kita faham. Jadi sebab tu kata Imam Qurtubi, kalau sesuatu perkara yang tak dicapai oleh ukul, oleh segala akal manusia, nak hurai, nak cerita tak boleh, kamu kena takwil, hendaklah takwil, hendaklah hurai, hendaklah memberi penerangan yang sebenarnya. Jadi tak ada masalah. Sebab itulah dalam matan Jauharah dia kata, wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu aw fawi'warun tanziha. Wa kullu nasin, tiap-tiap nas, Al-Quran ke hadis ke, awhama yang telah memberi waham, aw tashbihan ataupun memberi tasbih perumpamaan Allah dengan makhluk, memberi waham, memberi sangkaan sesuatu, sifat Allah ke, zat Allah ke, seperti mana makhluk hidup faham macam tu, ataupun mana-mana nas yang memberi waham, memberi sangkaan yang tak betul, waham yang tak betul, maka kata dia awilhu, hendaklah kamu takwil akan dia, hendaklah kamu mentakwil, kamu memperjelas akan dia. Kena perjelas, supaya dia tak jadi serupa dengan makhluk, supaya dia tak jadi tersilap faham. Sebab itulah ni ulama tolong hurai dekat kita apabila persoalan ni timbul macam ni, lalu mereka pun hurai, mengambil kiasannya seperti mana mati. Mati ni bila ambil Allah Ta'ala ambil roh hidup, roh tu perhidup, roh tu Allah Ta'ala ambil roh, maka ditinggalkan mati pada tubuh, maka matilah dia. Tapi pasal apa mati tu pula nanti Allah Ta'ala bawa, perintah Jibril bawa pergi sembelih antara syurga dan neraka, bawa naik sirat, maka inilah bukti kata amal pun kuasa Allah Ta'ala boleh memperzuhirkan jadi wajah yang baik, wajah yang buruk. Seperti mana mati tadi yang ada pada manusia, Allah Ta'ala boleh memperzuhirkan dia seperti mana seekor kibah, lalu diperintah oleh Allah Ta'ala akan Jibril suruh menyembelihkan dia. Tak ada masalah. Bila takwil macam tu mudahlah faham, boleh faham. Tu baik. Kata Imam Qurtubi, jadi kena takwil apa-apa benda pun. Intaha su'iya kalam Imam Qurtubi. Jadi bukan cakap Imam Qurtubi je, semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, kalau benda yang memberi waham kena takwil, benda yang memberi tasbih kena takwil. Kalau mu tak mau takwil, au fawwidhu, ataupun kamu serah terus, wallahu a'lam, macam tu terus. Macam contoh ayat Quran, yadullah fawqa aydihim, yadun wallahu a'lam, terus kan. Maknahu ma yaliku bihi, makna yadun tu dia bukan hurai yadun tu makna tangan. Maknahu hadza amrun mufarradun ila Allah, ini urusan, ini perkara, ini makna serah kepada Allah. Ma yaliku bihi, yang layak dengan dia, cukup setakat tu. Tu ulama salafus salih.
ataupun takwil mereka macam tu. Tu. Cukup. Begitulah juga kalau tak mau bahas kuasa Allah cukup. Allah Ta'ala boleh nak bagi amalan tadi tu, nak beri jadi rupa apa, itu kuasa Allah. Mu tak payah duk tanya hak tu. Kan? Sekeh kepala duk tanya tak tahu. Cukup lah. Tu jawapan dia. Boleh faham tak? Boleh faham ni kita lah. Wah, tak boleh faham jenuh. Dekat sejam lah duk uli tali. Tu. Tu kata faham ni bukan milik kita, milik Allah Ta'ala. Kan kita cuma usaha perhati dengarnya. Usaha kita perhati dengar. Tapi kalau tak faham istilah dalam bab usuluddin pening. Kan, tapi tak apa pakai duk mengaji usuluddin Melaka dah. Kan. Habis. Dan harus dikata, dan boleh dikata apabila adalah bagi hak Subhanahu wa ta'ala, adalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan makhluk daripada Adam. Mana harus, makna boleh dikata, mana tak ada salah, tak jadi salah. Tu maksud harus di situ. Tu bukan maksud harus ni makna lain. Bukan maksud harus ni nak kata pun tak apa, tak mau kata pun tak apa. Tak. Maksud harus ni yakni dan boleh dikata apabila adalah bagi hak Subhanahu wa ta'ala, adalah bagi Allah. Hak tu maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan makhluk ni daripada Adam. Memang Allah Ta'ala buat sesuatu makhluk ni asalnya tak ada daripada Adam. Mana tak ada. Betul tak? Mulanya makhluk ni bukan ada. Yang ada hanya zat Allah, hanya ada sifat Allah. Yang lain semua Adam tak ada. Tu. Sebab itulah orang-orang ahli hakikat, ahli sufi, akidah mereka, makna secara pandangan dalam hati, iaitu yang lain semua tak ada. Yang ada Allah. Tu dalam hati kan dia cakap. Ni belajar duk cakap pula dah. Lah ada apa ada Allah ada. Duk cakap lagu tu pula dah tak reti nizam tertib ilmu. Tu jadi sesat. Mengaji tasawuf pula tasawuf hakikat, tak reti tertib dia. Hak patut pandangan hatimu duk buat cakap zuhir. Tu jadi sesat. Tu. Sebab tu dia hak benda patut duk dalam, jangan dikeluarkan. Bila dikeluarkan najis, seperti mana tai selama mana duk dalam perut, mu masuk dalam masjid pun tak ada masalah apa. Mu duk dalam perut ni tai kita ada ni. Tapi kita duk dalam masjid tak ada masalah apa. Tapi bila keluar duk setapan, keluar duk setapan, duk dalam seluar ke dalam kain ke, mu tak boleh duk dalam masjid, mu kena keluar. Kan? Mu kena belah keluar lagi. Tak boleh lah. Menajiskan. Tu. Begitulah juga benda pandangan tadi. Hak duduk dalam hati, patut duduk dalam hati. Mu tak boleh buat keluar main cakap. Bila mu buat keluar main cakap, jadi tukarlah hakikat. Ngerti? Terbalik kok orang panggil. Tu. Orang berjalan dengan kaki, mu berjalan dengan tangan. Nah, kepala tu bawah, kaki naik ke atas. Jadi begitu. Kan? Habis. Baik. Kata muallif rahimahullahu ta'ala. Jadi harus boleh macam tu. Maka harus baginya bagi Allah. Mana boleh bagi Allah Ta'ala mengadakan jauhar daripada arak bil aula. Mana Allah Ta'ala nak adakan jauhar dengan mengambil arak, nak menjadikan jauhar tadi, ambil daripada arak tu lebih aula lagi ya. Tak ada masalah apa. Daripada tak ada makhluk hak tak ada, Tuhan boleh beri jadi ada. Ni benar hak ada dah. Arak ni duk ada. Jadi Allah Ta'ala nak ambil arak ni, nak cipta satu jauhar. Lebih aula, lebih lagi lah boleh. Boleh faham tak? Supaya orang kafir tak percaya kata
nak bangun kelik esok, nak bangun kelik. Nanti nak bangkit daripada kubur tu. Bila Nabi cerita, mereka tak percaya. Tu. Tak percaya. Nabi royak kata ni, kita ni akan dibangkitkan daripada kubur nanti. Tu. Lepas tu dia tak percaya. Dia kata, boleh ke nak bangkit daripada kubur? Sedangkan semua hancur lebur dah. Kan? Sedangkan semua hancur lebur. Macam mana kita nak bangkit pada kubur? Lalu Allah Ta'ala kata, hai Muhammad, mu jawab dekat mereka tu, sedangkan kamu daripada tak ada kepada ada, mudah saja bagi Allah menciptakan. Apatah lagi kamu ni dah ada dah. Iaitu tunggu kita ajibuz zanak. Tunggu, tak tunggu. Alat tu ada dah, tunggu tu. Kita mati, hancur semua. Hancur lah. Hatta hancur ni ada hatta hancur. Allah Ta'ala tak hancurkan. Keistimewaan yang tertentu lah. Ni hak hancur ni. Hak lain semua hancur. Tinggal penungging kita ya, ajibuz zanak tak hancur. Sebab tu kalau orang korek kubur waktu malam, dia nampak merli macam ulat malam tu. Orang nak korek, nak ambil yang tu, nak alih pergi kubur, letak kubur lagi. Macam mereka korek empangan berih dulu. Sebelum jadi empangan, korek semua kubur-kubur. Ada. Ubah tu lah tu. Korek waktu malam. Tengok nampak, ya, besar. Besar sikit pada kepala orang happy tu. Mancis, kita tak faham lah orang happy. Tu. Besar sikit pada kepala orang happy tu lah. Tu. Tengok nampak meri cerah macam ulat malam. Ambil bolan bekas. Tengok esok betul. Itulah. Tu. Tu orang nak buat empangan, nak buat jalan, buat semua. Kubur nak pindah, dia panggil korek waktu malam. Tu. Dia tak korek siang hari. Pasal nak cari benda tu ajibuz zanak tu. Nak pindah hak tu. Hak tu lah ibarat seperti mana sebutir badan manusia. Ngerti? Pindah hak tu. Dia tak nak pindah ambil kalau tanah-tanah kubur sekali dengan apa ada tak. Dia cari hak tu je. Dia faham? Tu. Habis. Jadi dah ada hak tu, mudah sangat bagi Allah. Kalau hak tak ada apa-apa mudah bagi Allah, kalau ada hak tu lagi-lagi je. Boleh faham? Tu. Wallahu ta'ala al-muwafiqu lis-shawabi. Wallahu ta'ala, bermula Allah Ta'ala lah, al-muwafiqu, yang membetuli lis-shawabi, bagi hak sebenar. Tu. Maknanya bermula Allah Ta'ala lah yang memerintah bagi membetuli bagi hak sebenarnya. Jadi Allah Ta'ala lah. Jadi hak sebenarnya hak Allah Ta'ala lah. Hak kita tak tahulah. Tu. Wallahu Ta'ala al-muwafiq, bermula Allah Ta'ala lah al-muwafiq, yang memberi taufik, yang memberi petunjuk lis-shawabi, bagi hak sebenarnya. Jadi kalau Allah Ta'ala tak memberi, tak tunjuk, tak tahu kita hak sebenar. Jadi ni orang panggil sirah awak mari lagu ni, ulama awak mari ni, kalau dalam kitab orang mengaji dia panggil sirah tabari, dia panggil. Sirah tabari ni apa dia? Makna nak memperlepaskan diri. Ulama nak selamat diri dia. Bukan aku jadi semua ni Allah Ta'ala lah yang beri taufik bagi benar hak sebenarnya. Tu. Makna membansakan, kelokkan itu kepada Allah kerana beradabnya dengan Allah. Kerana beradabnya dengan Allah. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Habis tu. Dia panggil sirah tabari. Kalau hak betul, maknanya kalau hak betul pun milik Allah Ta'ala belakang. Tu. Kalau hak betul tu milik Allah Ta'ala belakang. Dia panggil sirah tabari. Tu angin. Lepas-lepas accident duduk angin tu. Malam ni baru nak uruk ni. Habis tu. Kata dia lagi, maka habis kat tu. Tu. Maka jika dikata orang,
Sonya telah bersalah-salahan asar pada keluasan kubur. Jadi berbagai-bagai pendapat. Bersalah-salahan. Mana berbagai-bagai pendapat. Asar. Maknanya asar ni maknanya berbagai-bagai pendapat. Kalam-kalam ulama yang muktabar. Kalam-kalam para sahabat. Dan hadis pada keluasan kubur. Macam mana? Pasal apa tak cerita luah kubur besar ni je. Ni pasal apa berbagai-bagai. Sagi kata luah dia sejauh mata memandang. Luah dia seluah langit bumi contohlah. Sagi duk kata seluah dia setahun perjalanan. Kok mana? Ada luah dia tu ada berbagai-bagai ni. Kok mana ni? Kan. Baik. Dan piciknya dan sempitnya sempit kubur ni. Tu daripada 70 hasta. Jadi hak serah kata kubur ni lebih luas daripada 70 hasta. Tu. Dan di dalam 70 atau 40 atau sepandang mata. Jadi hak serah tu kata kubur ni kecil. Besar tu hak serah tu kecil, kubur ni sampai himpit tulang rusuk kita ni, tulang raka kita ni duk lembu tu sampai belagar lembu tu katanya. Berbagai-bagai hadis yang menceritakan. Kok mana ni? Kalau bab luah pun ada berbagai-bagai pendapat, bab kecilnya kubur pun ada berbagai-bagai pendapat. Serah kata bobo molek celuh tubuh badannya. Kalau bobo molek celuh kan. Tu tak rapat bobo molek celuh. Serah kata himpit kubur, sempit kubur ni sampai rapat, sampai patah tulang rusuk ni. Berbagai-bagai pendapat. Balik besar pun berbagai-bagai pendapat, balik kecil pun berbagai-bagai pendapat. Apa cerita? Kan? Baik, kata dia. Maka apa yang sahihnya? Duk tanya lagi. Mana hak betul? Kalam asrar tadi, hak mana hak betul? Daripada yang demikian. Daripada demikian itu persoalan. Maka dijawab. Ada yang demikian bersalah-salahan dengan sebab bersalahan hal manusia. Daripada ahli khair. Jadi besar kubur setara-setara mana berbagai-bagai itu, tengoklah keadaan diri seseorang tu. Kerana kebajikan dia buat, kalau kebajikan dia buat dia banyak ni, maka banyak luaslah kubur dia. Kalau kurang sikit, kurang luas sikit. Kalau ni sempit sikit, kalau sempit sikit. Jadi tengok keadaan ahli khair. Maknanya perkara-perkara kebajikan yang dia buat di dalam dunia dulu. Faham tak? Tu lah. Sebab itulah kan cerita sahabat Nabi kan? Nama apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lupa dah. Nama apa? Sya'ban. Sayyidina Sya'ban. Kan? Itu kisah Sayyidina Sya'ban. Dia kata alangkah eloknya kalau banyak kan. Jadi dia di saat dia nak mati tu, duk sebut benda-benda tu. Tu pasal apa buruk, alangkah baiknya kalau baru. Kan. Jadi sebut perkara-perkara tu. Tu. Alangkah baiknya banyak, pasal apa sikit, alangkah baiknya kalau baru. Tu. Alangkah pasal apakah sikit, alangkah baiknya kalau banyak. Macam tu lah. Jadi rupanya masa dia tolong seorang yang sejuk tu, dia ada dua pakaian. Kan? Dia ada dua lapis pakaian. Lapisan yang pertama pakaian yang lusuh sikit. Pakaian yang kedua hak dalam baru sikit. Tapi dia diselamat orang yang sejuk tadi ni, dia beri pakaian yang lusuh. Masa dia nak mati, Allah Ta'ala memperlihatkan amalan dia. Dia rasa menyesal. Alangkah pasal apa hak buruk, dia kata. Alangkah baiknya kalau baru. Maksud dia,
Dia bertanya kepada Nabi, Nabi hurai balik dekat dia, dekat orang yang bertanya. Masa Sayyidina Sya'ban dulu dia nak meninggal, dia buat perkara baik macam ni. Begitu juga dia sedekah, dia bagi duit kepada orang. Dia ada banyak ni je, tapi pasal apa dia pergi bagi hak sikit, dia tak bagi banyak? Masa nak mati Allah Ta'ala memperlihatkan kebajikan-kebajikan. Jadi dia menyesal pun masuk syurga. Kita ni menyesal tak tahu lah. Jadi begitulah, kubur ke apa benar ke, iktibar kebajikan yang kita buat. Boleh faham tak? Jadilah pakat duk perhati tengok bila ustaz ni nak berhenti geram aku ni dalam hujan-hujan ni duk tibai lama aku dah tak tahan lah ni. Jadi kita pun berhentilah. Saya ni boleh faham hati tuan-tuan semua. Wallahu a'lam. Berhenti tentu dulu. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu fi sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allah fakihna fid din wa nabi ta'awin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.